Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supin lagi ambil pokok mame hatu. Cari ni duduk tuju mana. Kalau kita nak tu dia tak ingat lalu. Kalau lalu jalan itu dia nampak. Pasal dia manusia. Kita pergi tengok kata tuju. Mame hatu pasal Thai dia panggil kata pak sian pi. Supin nak ambil daun dia tu. Mari buat ubat orang rasa sakit dalam tubuh. Ada weh sini weh. Ni ada. Ni dak vaksin pi ataupun orang siapa orang Melayu panggil mame hatu ataupun mame pasir ni nah. Bunga kuning pada, bunga biru pada. Ni bahasa dia ni. Satu bahasa ni bunga biru. Alhamdulillah. Ni jenis bunga biru. Bunga biru. Orang panggil pasal Thai kata vaksin pi. Bahasa Melayu dia panggil mame hatu. Buat celah buat ular boleh. Kalau kita celah buat ular dia ubah nyakit wase boleh. Banyak khasiat dia ni. Kecing pun sedap. Tapi hari ni Supi nak ambil mari buat ubat sekali dengan buah dia ni. Buah dia ada weh. Buah dia ada sepengah jenis lada. Supaya cili buah dia. Ni nah mame hatu. Ni nah tengok bui sohe-sohe. Setagi tanya pula Pak Supi pohon mame hatu belah mana. Ni pukul video ni. Pukul video dah. Kalau tak kenal lagi dengan pukul video Supi kita tahu nak buat dah nah. Setengah-setengah duk tanya lagi kata Pak Supi tolong tunjuk gambar mame hatu. Ni gambar dah video ni. Ni. Daun dia belah ni. Buah dia halus belah ni. Gambar dah. Video ni gambar dah. Nak tunjuk mana lagi nah. Tak tahu nak buat dah Supi pun. Tunjuk video dah yang minta gambar lagi. Ni nah Supi ambil dalam satu cekok tak siapa mana ni. Ni pokok dia ni. 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 Mame hatu kita ambil gitu tumbuk capur dengan ubat gigi kita comor kalau kita sakit dalam tulang, sakit dalam senah sendi, lenguh lupuh dalam badan. Ni nah kita pergi tumbuk insya-Allah. Kita pergi tumbuk tu capur ubat gigi. Sebab gapo capur ubat gigi tu nak wiko siap dia cepat. Ubat gigi ni dia buat wiko siap hak herba ni dia keluar tubik cepat. Yang kedua dia buat lekat di kulit. Kalau kita tak masuk ubat gigi tu dia tak lekat di kulit. Kita comor dia luruh. Comor dia jatuh. Tapi kalau misalnya kalau kita bubuh ubat gigi masuk sikit tu dia comor dia lekat. Lekat di kulit. Ni nah mudah-mudah nah. Supi nak basuh sikit. Takut ada pasir. Okey. Lepas tu kita buat walahana tu kita cobek sikit. Cobek sikit nah. Lepas ada tu kita tumbuk. Masuk sikit. Kita tumbuk. Okey. Kita tumbuk hacur dah ni. Sekodah lah nah hacur. Hacur mana nah hacur boleh guna lah nah. Boleh lah ni. Lepas tu kita masuk ubat gigi, sedikit ubat gigi masuk dalam ni untuk nak wiko siap dia tu banyak pada sedia. Lepas tu dia bila kita bubuh di kulit kita tu dia cepat tubik keluar khasiat dia lah.
Nak ubah banyak, ubah sikit kau ikut kita lah. Tapi ubah sikit adil lah nak ubat gigi. Okey. Ubat gigi ubah sikit adil lah. Ubah banyak sangat tu rugi. Ubah banyak sangat rugi. Okey nah. Kita sakit di tujuh mana, lengah lupuh tujuh mana. Orang panggil bahasa Thai kata klet kat yo. Waso geliak apa ada boleh jadi tak? Geliak. Tu kita comot. Kita comot apa kita baru. Kita comot, kita baru sikit. Tempat kita ada sakit tu nah. Mana-mana kita ada sakit, kita comot. Sakit orak apa boleh. Sakit mana apa boleh. Sakit dalam tulang, sakit gapo apa boleh. Tapi sakit kau tak boleh. Sakit kau tu Supi buat dah klip. Pergi buka tengok dalam YouTube Supi Haji. Lepas tu nak minta saudara kita sikit. Kalau pergi buka tengok dalam Supi Haji tu ataupun YouTube Supi tu, minta cari. Jangan tanya klik balik kepada Pak Supi. Supi duduk di mana, belah mana, kita cari sendiri. Atik nak usaha sendiri. Atik. Supi bila Supi bubuh, Supi gabuh tu baik di Supi, di anjing Pak Supi, biar hidup dalam YouTube. Sebab sehari-hari ni Supi kena buat klip banyak, kena jawab klip banyak. Kena jawab soal tu banyak. Ada setengah-setengah Pak Supi tolong cari kita serah. Kita malah nak cari sendiri. Tak ada arah nak buat lah. Ada setengah-setengah jawab belah tu. Supi tolong cari kita serah. Kita malah nak cari sendiri. Guna masa banyak. Kalau misalnya kata malah sampai tangga tu Supi pun tak ada arah nak buat juga lah. Tolong cari, tolong tulis di pala masuk dalam YouTube Supi Haji, tulis di pala bulat-bulat tu, ada pengapak pergi tu, tulis kata aku siap gapo hak kita nak. Dia nak tubek ataupun tak anak nak buat anak cucu ke tepi rumah tolong buat. Jangan hantar kepada Supi klik semula. Sebab sehari-hari Supi kena jawab soal 500 ke. Nah, sore-sore tak sudah. Supi jawab kata gapo, misalnya kata batuk nak guna kata, Supi kata makanlah sirih apa boleh, bawang merah apa boleh, ataupun nak iris bawang merah masuk dalam sirih. Lepas tu dia tanya pula, bawang merah ni hak halus hak besar. Supi royak tak boleh belakang, hak halus apa boleh, hak besar apa boleh. Lepas tu dia tanya kelip dah, koyak kata koyak, upah kulit kata upah kulit. Dia tanya pula, lepas tu Supi jawab tak ikutlah nak upah kulit tak siapa. Dia tanya mai pula. Kalau makan tu, kalau teles selalu boleh tak kena mamuh, tak kena kunyak, dia tak sudah. Sore-sore tu puasa pening, dia tak sudah. Ginilah kita ada gamuk kata kita nak makan tu belah mana. Kalau kita boleh teles dengan tak ada kena mamuh apa kita teles, tak ada gapo. Nah, Supi nak minta nah, jangan hantar soal kepada Supi klik semula. Demo soal dah tu Supi jawab, demo fikirlah. Cari usaha atik. Jangan hantar soal klik semula. Sebab banyak saya 500 ke. Tak ada nak jawab. Supi nak orang panggil kata nak serwit belaka. Hak tanya tu nak boleh. Sehari tu nak boleh jawab belaka. Bukan tak sore. Jangan niat kata kita sore ada soal. Orang lain pun ada soal. Nyanyi saudara kita. Hak dia tanya Supi tak ada boleh jawab lagi nah, insya-Allah nah. Mudah-mudah. Hak ni pun sama juga ni orang panggil kata sakit lupuh atau sakit dalam tulang, lengah lupuh dalam badan, ambil orang panggil kata vaksin pi ataupun mame hatu. Mame pasir, orang panggil mame hatu, orang panggil tumbuk dengan ubat gigi. Ubat gigi brand gapo pun boleh. Banyak kali dah Supi royak. Mai duk tanya tu, Supi kalau ubat gigi bukan Colgate boleh ke tak? Dali boleh ke tak? Pas Supi tak nak royak ubat gigi tak tahu apa ratus brand. Boleh guna belakang ubat gigi mana-mana. Nah, cuma Supi beli hak murah yang hari ni. Gapo hak murah Supi beli hak tu. Sebab hak murah pas campur dengan dia pedas sikit, Supi ambil tu. Brand gapo pun tak apa. Tak ada kena tanya dah. Brand gapo, ubat gigi belah mana, jiho gapo ataupun brand gapo. Tak ada kena tanya dah. Jadi ubat gigi cukup. Mudah-mudah. Insya-Allah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.